Berhenti, VIA. Berhenti, bodoh. Kau ingat nak tinggalkan aku di Chernobyl ke? Kau ni bodoh ke? Aku tak pernah nak tinggalkan sesiapa pun. Ada rondaan kejar kita tadi. Dia dah lama tertinggal tapi kau masih terus memandu je. Ya. Salam semua kawan-kawan, bersama saya lagi, Vyacheslav Ismailov atau Via. Dan hari ini saya telah sediakan sesuatu yang luar biasa untuk anda. Ini mungkin adalah tempat simpanan bahan api jet nuklear yang kita cari selama ini. Ya kawan-kawan, ini adalah sambungan episod sebelum ini dan kami berada di Chernobyl. Saya telah menemui dokumen dalam episod lepas yang menceritakan bahawa bahan api untuk Bukhanka terbang itu memang mungkin disimpan di gudang-gudang stesen janakuasa nuklear Chernobyl. Dan inilah salah satu gudang tersebut. Untuk mencari pintu masuk ke sana bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi seolah-olah di sana kosong. Saya ada peta stesen janakuasa nuklear Chernobyl dan di sekitarnya terdapat banyak gudang terbiar. Kita tak mungkin dapat periksa semuanya, tapi pasti ada petunjuk di suatu tempat. Untuk masuk ke dalam stor radioaktif ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi ada sesuatu yang pelik. Di sini ada tasik yang tidak ditandakan di peta dan di kawasan ini memang tiada satu pun tasik. Tapi dalam dokumen rahsia ada banyak maklumat tentang anomali, pelan gudang dan juga bahawa di situ pernah dihasilkan bahan api untuk kereta terbang. Jadi, di tasik radioaktif yang misteri ini, hari ini kita akan melakukan aktiviti memancing magnet untuk mengetahui semua rahsia ini. Via, kau ni sakit ke? Kita hampir kena tangkap dengan rondaan tadi. Tapi kau masih nak teruskan memancing magnet di sini. Ya, kita mesti cari rahsia. Kita mesti tahu apa yang ada dalam tasik radioaktif tu. Tengoklah betapa menakutkan dan seramnya tasik tu. Oh, tengok. Mungkin ada sesuatu yang berguna di sini. Oh, satu lagi. Counter Geiger. Hebat betul. Kau sakit ke atau apa? Kenapa? Sampah radioaktif. Betul ke? Ia boleh jadi berbahaya. Macam mana kau tahu itu sisa radioaktif? Jadi ada tanda radiasi dan sampah di sini. Apa yang kau cakap ni? Sisa radioaktif apanya? Apa maksud semua ni? Ini bermaksud ia berbahaya kepada nyawa. Tak ada apa-apa yang bahaya di sini. Banyak benda berguna kat sini. Tengok ni. Oh, jaket. Pelindungan dari radiasi. Uniform ni boleh lindungi dari radiasi. Kau nak? Tak, aku tak perlukan. Ia dah terbiar dalam sampah radioaktif. Maksudnya ia dah penuh dengan radiasi. Jadi, kau ni memang bodoh operator. Ni semua mengarut. Aku perlukan uniform baru. Uniform aku dah rosak sebab basikal. Aku tak nak kad aku jadi radioaktif. Korang, tulis kat komen. Bahaya tak kalau bergerak macam ni dalam zon larangan? Kalau kau tak nak, aku akan pakai dia. Macam itulah. Sekarang aku dah macam stalker sebenar. Dan sampah radioaktif kau tu, semua tu tak ada apa-apa pun. Betul kan korang? Sekarang aku dah dilindungi. Aku tak perlu takut radiasi. Siapa yang tahu, siapa pakar, tulis kat komen. Dengar sini. Tengok ni, kat sini ada macam-macam dayung. Ini satu lagi suit ke? Tak, tengok ni. Benda ni macam getah. Ini apa? Ini bot ke? Ini bot. Hebatnya, Via, bot tu penuh dengan radiasi. Jangan sentuh. diamlah. Aku ada rancangan. Kita akan gunakan bot ini untuk memancing dengan magnet di tengah-tengah tasik radioaktif dan kita akan jumpa barang-barang yang telah disembunyikan daripada kita selama bertahun-tahun. Tengok, ada pam di sini. Kenapa rasanya macam logam pelik sangat? Tak apalah, itu tak penting. Via, kau tenanglah. Kenapa? Kau faham tak? Kalau benda ni dibuang, maksudnya ia penuh dengan radiasi dan meresap sepenuhnya dengan radiasi. Semua ni adalah sisa radioaktif. Ya, diamlah. Tengok, kat sini pun ada counter Geiger. Memanglah dia ada sikit masalah. Tapi boleh dilaras. Oh ya, ada. Ada bunyi dah mula berdengung. Jadi kalau macam ni, nampak neutral. Tapi kat sini, berapa banyak? Berapa? Dengar sini. 3,300 microrentgen sejam. Itu sikit ke? Saya tak tahu. Kawan-kawan, tulis di ruangan komen. Jadi, dekat bot ni ada 3,000 microrentgen sejam. Baiklah, jom kita memancing dengan magnet. Tapi, kita pam dulu bot ni. Baiklah, jom. Juru kamera, Jom kita mula. Ya. Memancing dengan magnet di tasik radioaktif, hari ini kita pasti akan mengetahui semua rahsia yang disembunyikan oleh air radioaktif. Mari kita mulakan. Mari, juru kamera. Hari ini kita akan mengukur radiasi terus dari bot. Kita akan memancing dengan magnet di tasik radioaktif. Jadi, macam mana? Kita mula. Mari kita lempar di sini. Tengok apa jadi. Ada apa-apa? Ada sesuatu tersangkut. Kawan-kawan, banyak betul buih. Beratlah. Bukan sekadar berat, tapi sangat berat. Tengok tu. Ada sesuatu muncul.
Entah merah, entah putih. Pintu besi dari kereta. Wah, ya Allah. Aduh, tak sangka betul. Ia merah dan sangat berat. Cuba tengok saja. Pintu merah dari lori. Ini memang pintu dari lori bomba yang menangani bencana di loji nuklear Chernobyl. Ini memang bukan sekadar kereta biasa, tapi pintu dari lori lama. Mereka yang memadamkan kebakaran radioaktif yang dahsyat itu dipanggil sebagai liquidator. Dan semua yang berkaitan dengan mereka sangat radioaktif dan sangat berbahaya. Tapi macam mana pintu ni, macam mana lori bomba ni boleh berada di sini? Mari kita ukur tahap radioaktif pada pintu ini. Di sini tahapnya sedikit tinggi, tapi masih boleh dikatakan neutral. Tapi di pintu, alamak, aduh, ia memang sangat memancarkan radiasi. Ia memang sangat radioaktif. Jadi, di tasik radioaktif ini memang ada bahagian-bahagian dari kenderaan. Itulah yang kita cari untuk merungkai misteri bahan api radioaktif dan van terbang itu. Jom kita cuba baling di tempat lain pula. Contohnya, kita lemparkan magnet ke sana. Aku dah basah kuyup. Semua sarung tangan aku pun basah lencun. Korang rasa benda ni tak terlalu bahaya ke? Siapa yang betul-betul faham pasal benda radioaktif ni, tolong komen kat bawah. Perlahan. Aku rasa ada sesuatu. Ya. Ada jumpa sesuatu. Oh, perlahan. Jangan sampai terluka. Wow, terkejut. Maksud aku, radioaktif. Makmal 402. Hebat. Ini macam satu petanda. Tapi, saya rasa ini salah satu makmal di kompleks loji nuklear Chernobyl yang mungkin terletak di sekitar sini. Mungkin di makmal inilah bahan api radioaktif dihasilkan. Kawan-kawan, kita memang berada di jalan yang betul. Kita perlu cari lagi penemuan berkaitan perkara ini. Saya akan lemparkan magnet ke sana. Bagus. Saya rasa ada sesuatu yang tersangkut tapi tak besar. Mungkin ini satu lagi penemuan yang kita akan jumpa di tasik Chernobyl. Hebat, apa benda ni? Pada pandangan pertama, saya akan kata ini cuma besi berkarat biasa. Tapi, pertama sekali, saya ingat di mana kita berada sekarang. Dan kedua, tengok sini. Ada tulisan pelik di sini. Benda ni bau kimia yang sangat pelik. Dan di sini ada tumpuk-tumpuk hijau yang koyak dan menakutkan macam ni. Dan ia ada di seluruh badan benda ni. Ini bukan karat biasa. Mungkin ini sebenarnya adalah bahagian reaktor yang digunakan untuk... Wah. Apabila saya mengambil penemuan ini, terdapat kesan pelik dan menakutkan padanya. Bagaimana jika ini adalah bahagian reaktor yang digunakan untuk pelupusan sisa radioaktif, kawan-kawan? Sekarang kita akan periksa juga. Mula-mula kita periksa air. Tengok ya. Dari kesan pelik ini memang ada sedikit radiasi. Dan dari benda ini, dari benda ini, radiasinya kuat betul, aduhai. Saya letak benda ini ke tepi dulu. Saya harap semua ini selamat. Nampaknya bot radioaktif saya ini macam bocor sikit. Dan rumpai laut ini saya harap tak radioaktif. Tapi macam mana nak pulih daripada radiasi ni, kawan-kawan? Mungkin saya memang dah terkena sikit radiasi hari ini. Kalau korang tahu macam mana nak rawat, tulis di ruangan komen. Saya memang dah basah kuyup. Operator, kau rasa pakaian ni boleh selamatkan aku tak? Saya rasa pakaian tu pun dah lama kena radiasi dan kau pun dah penuh radiasi. Ya tak, semua penemuan ni, radiasi, memang menarik dan hebat, tapi kita kena bongkar lebih banyak misteri. Nak tahu apa sebenarnya kat sini? Pelik, tak jelas, kau tahu, rasa macam ringan je. Tapi aku memang rasa ada sesuatu kat magnet tu. Apa? Tunggu. Apa tu? Ada wire ke? Pelik. Biasanya, wayar warna kuning maksudnya ada perlindungan dari radiasi. Jom kita tengok ke mana wayar-wayar ni pergi. Oh, ada banyak kat sana. Oh, apa tu? Ambil ni. Kawan-kawan, ini drone bawah air. Korang boleh bayang tak? Macam kamera, tapi bawah air. Mungkin dengan alat ni, ada orang dah kaji tasik ni, ada orang dah tahu sesuatu pasal tasik ni, terus rasa ada yang pelik. Biar saya cuba. Saya ada bawa tablet tadi kan? Bodoh. Apa yang kita nak buat sekarang?
Saya bawa tablet supaya boleh sambung ke pelbagai peranti. Macam mana kita nak cari jalan balik rumah sekarang? Tapi kau ada telefon kan? Biar aku sambung ke telefon kau. Mari, bagi telefon tu. Tak, Bagi telefon. aku takkan bagi kau telefon tu. Aku nak sambung ke drone bawah air tu dan tengok apa yang dirakam padanya. Ya, aku akan cari tablet tu. Lepas tu drone aku sendiri bagi sini. Alamak, sayang tablet tu. Bagus juga. Dia memang ada tu. Ada GPS, ada navigasi. Tak apalah, jom kita sambung ke drone bawah air. Kita tengok. Baik. Oh ya, dengar sini. Ada sesuatu yang dikesan. Nampaknya, ada pemacu kilat pada drone bawah air ini. Tapi macam mana ia boleh berada di bawah air? Jom kita tengok rakaman terakhir. Oh, tengok. Memang berfungsi. Ini nampaknya ini dasar laut dengan rumpai laut dan lain-lain. Penglihatan pun terhad dan semuanya penuh dengan radiasi. Tengok, di sini ada serpihan di merata tempat. Nampak macam kerosakan pada sebuah bangunan. Bagaimana kalau di tempat ini dulu bukan tasik, tapi makmal yang telah dimusnahkan dan ditenggelamkan untuk menyembunyikan semua bukti. Sebab itu, ia tiada dalam peta. Di merata tempat, ada tanda-tanda radiasi. Semuanya nampak menakutkan. Dan kau perasan, benda ni dari semasa ke semasa. Macam ada gangguan pada drone. Mungkin gangguan pada video ini berkaitan dengan radiasi. Tahap radioaktif yang sangat tinggi memberi kesan buruk kepada peralatan termasuk drone bawah air. Tengok, di sana, selain tanda-tanda radiasi dan banyak benda pelik, ada sebuah kotak. Syal, aku tak faham. Apa itu tadi? Satu anomali ke? Anomali? Tapi drone tu rosak. Drone tu langsung tak bagi sebarang isyarat. Macam ada sesuatu yang radioaktif, pelik, menakutkan menyerangnya. Mari lagi. Dan mungkin ini ada kaitan dengan kotak besi kecil yang kita nampak tu. Jom kita cuba cari. Ya Zia, kau masih tak faham ke? Kalau drone kat sini pun ada gangguan. Maksudnya kat sini memang ada tahap radiasi yang sangat tinggi. Dan berada kat sini memang bahaya. Ya, apa yang kau cakap ni bodoh betul. Masuk operasi pembersihan bencana Chernobyl dulu, memang ada drone, robot sebenar, buatan Jerman. Kau ni memang bodoh. Robot-robot tu rosak sebab radiasi. Ya, takkan jadi apa-apa, tenanglah. Kat sana, entah ke arah tu, mesti ada banyak lagi rahsia kat situ. Dan ada gelembung-gelembung keluar. Ya. Sekarang kena hati-hati. Hati-hati. Tarik keluar. Hati-hati. Oh, tengok. Ada sesuatu di sana. Hati-hati. Wow. Oh, kawan-kawan, hebatnya. Cuba tengok. Ini memang satu penemuan. Mungkin di sini pernah ada rondaan Chernobyl. Mereka menjaga sesuatu. Cuba tengok pada senapang ini. Ini adalah AK-47 yang asli. Walaupun ia juga dilitupi karat radiasi pelik yang kita pernah nampak pada penemuan sebelum ini. Hebatnya, semua ini mengesahkan bahawa memang ada makmal rahsia di sini. Ia dijaga oleh seseorang dan ada pihak yang benar-benar tidak mahu orang luar masuk ke sini. Atau mungkin juga senapang ini tenggelam bersama rahsia-rahsia lain yang disembunyikan oleh tasik radioaktif ini. Hebatnya, ini sudah mula menjadi agak berbahaya. Tapi tak apa. Saya perlu teruskan ke arah tempat saya baling magnet tadi. Di sana semakin banyak penemuan menarik. Jadi saya akan terus baling ke arah itu sebab memang ada banyak benda menarik di situ. Rasa yang sangat pelik. Berat. Memang juga sangat berat Kena op. Hebatnya, apa benda ni? Macam sfera pelik, hijau, mungkin radioaktif. Kau tahu, aku pernah nampak benda pelik macam ni dalam dokumen yang kita jumpa sebelum ni. Ia dipanggil sebagai satu artifak. Mungkin, dengan benda ni, mereka dapatkan radiasi atau berhubung dengan satu kuasa radioaktif yang pelik. Mari kita ukur tahap radiasi pada benda ni. Nah, ini counter Geiger aku ya. Tasik radioaktif tu masih memancarkan radiasi. Nak buat macam mana lagi? Wow. Korang dengar tak tu? Memang susah nak bercakap. Sangat bising. Terkejut aku. Ini sfera. Ini macam artifak. Sangat radioaktif. Maksudnya, ada banyak tenaga dalamnya. Ia menghasilkan cas yang sangat besar. Untuk contohnya, mengecas bahan api. Dan mungkin berdasarkan benda ini, digunakan beberapa reaktor untuk menghasilkan bahan api.
Aku betul. Via, kalau benda tu memang radioaktif, jangan dekat sangat. Nanti kau pun boleh kena juga. Betul juga. Memang agak bahaya sikit. Aku letak benda ni dengan barang-barang lain yang aku jumpa dan sambung memancing dengan magnet. Aku rasa kita memang di tempat yang betul. Dan hari ini kita akan bongkar rahsia makmal radioaktif yang pelik dan menyeramkan ni. Setiap kali aku lempar magnet ke arah sana, aku rasa macam tersangkut pada benda-benda berserabut ni. Struktur logam yang musnah yang kita nampak masa guna drone bawah air tu, ada. Aku pegang sesuatu. Ya, ada sesuatu aku tengah tarik keluar. Wah, apa ni? Macam satu blok peralatan full, ya? Tengok ni. Ada tulis, Blok Elektrik Makmal 402. Sampel eksperimen SMEVM CS. Gila, tengok ni. Perubahan radioaktiviti, ada beberapa sensor, ini blok kawalan untuk sesuatu, semua wire dah reput. Mungkin ini ada kaitan dengan, ada beberapa butang di sini perubahan radiasi. Mungkin dengan menggunakan blok ini, mereka mengawal penyinaran radioaktif, sesuatu contohnya penyinaran bahan api. Menjadikannya lebih berkesan, menjadikannya lebih tahan lama dan lebih serius. Mungkin di Makmal 402 inilah van roti terbang telah dibangunkan. Mungkin di sana juga dibangunkan kereta terbang dan bahan api untuknya. Kenapa saya begitu yakin tentang ini? Kerana untuk membolehkan sebuah kereta terbang, ia memerlukan jumlah tenaga yang sangat besar. Percayalah pada saya faham apa yang saya katakan. Jadi kita berada di landasan yang betul. Mari kita letakkan lagi satu magnet di sana. Kita perlu cari lagi beberapa petunjuk, gambar, dokumen atau sesuatu seperti sebelum ini supaya kita boleh faham ke mana kita perlu pergi seterusnya. Ya, saya rasa ada sesuatu yang datang memang betul. Sesuatu yang berat lagi, sangat berat. Aduh, saya dah biasa dengan warna macam ni kawan-kawan. Karat yang pelik, luar biasa, bau logam yang tajam dan tengok ni. Ada tompok-tompok hijau yang pelik dan tak difahami di seluruh badan besi ni. Ini mungkin satu lagi bahagian reaktor dan tengok. Sekali lagi muncul kesan pelik dan tak difahami di atas permukaan air. Dan kemungkinan besar, semua ini disebabkan oleh bahan api jet. Semua bahagian unit tenaga ini, mereka sibuk memperkayakan bahan api untuk kereta terbang. Hebat betul. Pasti ini adalah satu eksperimen rahsia Soviet yang dibuat khusus di Makmal nombor 402. Dan kami menemui semakin banyak bukti bahawa makmal ini telah dimusnahkan, dihancurkan dengan sengaja untuk menyimpan semua rahsia ini. Ya, Via, kau dah cukup. Kau dah jumpa banyak benda menarik dan luar biasa. Jom kita pergi dari sini. Bahaya berada di sini. Tak. Ya. Kami telah menemui banyak bukti bahawa aku memang betul. Kami yakin bahawa di bawah kami ada makmal radioaktif yang terbiar dan ditenggelami air. Tapi itu masih belum cukup. Aku perlu faham ke mana kita harus pergi selepas ini? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita cari? Baiklah, kali ini ada sesuatu yang ringan. Nah, ada sesuatu keluar. Oh, macam beg atau apa? Dengar tak? Ini macam kotak yang kita nampak dengan drone tu. Tak. Kau rasa benda lain ke? Dengar sini. Memang nampak sama. Oh, kat sini tertulis peti ubat. Susah nak nampak. Tapi ini peti ubat lama Soviet yang digunakan oleh stalker untuk merawat diri dari radiasi. Korang by the way, korang jangan lupa tulis komen kat saya. Korang percaya ke semua ni atau tak? Mungkin korang perasan sesuatu yang saya tak perasan. Mungkin korang tahu ke mana sebenarnya dalam zon larangan kita patut pergi untuk cari kebenaran sebenar. Jadi, tulis komen korang. Jom, kita buka dan tengok apa ada dalam ni. Oh, teruk betul. Ni memang seram, menakutkan. Macam kit perubatan stalker. Saya tak tahu, mungkin kat sini ada benda ni. Yang ni, mungkin yang ni kena minum untuk sembuh dari radiasi. Apa pendapat kau? Kalau macam tu, minumlah. Bau yang aku kenal. Ayo, palingkan muka. Ya, ini mungkin membantu melawan radiasi. Dengar sini. Apa yang ada di sini? Kau kenapa? Kau berbau busuk. Ini ubat. Ini ubat untuk radiasi. Kau tak faham apa-apa? Tengok sini. Dan di sini ada cecair. Warnanya agak pelik. Kau nampak tak? Ya, agak pelik. Mungkin kotak ubat ini pun sudah radioaktif. Baiklah. Persetankan. Mari kita buat satu lagi lontaran. Persetankan radiasi kau. Dan...
Opa, aku rasa ada sesuatu ya. Berat juga. Mungkin bahagian reaktor lagi atau sesuatu macam tu. Tidak, dengar sini. Tengok ni. Kotak besi. Kecil saja. Kotak besi. Nampak macam yang kita nampak dalam rakaman drone kan? Ada sesuatu tertulis di sini. Tunggu sekejap. Apa? Projek 458. Roti terbang. Dengar sini. Aku dah cakap dengan kau. Ini memang ada kaitan. Jom ke tepi pantai, kita buka dia, tengok kat sana. Ya, aku cari benda ni sepanjang hari. Dan semuanya betul. Jom, cepat ke tepi pantai, cepat. Oh ya, seronok betul dapat pijak tanah yang keras. Baik, sekarang kita kena keluarkan semua barang yang kita jumpa dan yang paling penting, peti itu. Mari, kita buka peti itu. Jelas sekali, ada orang nak buang peti ni. Di sini ada banyak kesan kerosakan akibat karat. Ya, tapi tengok sini. Mangga ni dah rosak. Mungkin sebab masa, karat atau sebab lain. Tapi kita kena buat sesuatu. Oh, tak sangka. Kaset tanpa nama. Ada sesuatu yang dah pudar di sini. Tapi pada kaset macam ni, zaman Soviet dulu, macam-macam bahan direkodkan. Mungkin ada data, rakaman video. Macam mana mereka buat roti ni? Macam mana mereka buat bahan api jet. Dan di mana kita nak cari lagi? Dan ini, tengok. Ini perakam suara. Ini lebih moden. Bukan dari zaman Soviet. Dan mereka nak sembunyikan kedua-duanya sekali. Mereka nak musnahkan serentak. Saya tak pernah tengok perakam suara macam ni. Mungkin ia kalis radiasi. Kovalenko, Pegawai Penyelidikan Jabatan Rahsia. Keputusan untuk projek 485. Kau dengar tak? Keputusan untuk projek 485. Ini roti terbang nampaknya. Rakaman ini memberitahu apa yang sebenarnya berlaku. Mari kita dengar lagi. Projek 485 dipindahkan ke stesen penyelidikan lain yang lebih terlindung disebabkan persekitaran yang sangat radioaktif. Koordinat 5130. Kau dengar tak? Mereka ada sebut tentang persekitaran yang sangat radioaktif. Dan koordinat kawan-kawan. Jadi kita ada petunjuk ke mana nak pergi seterusnya berdasarkan koordinat yang kita dengar di sini. Kita akan cari tempat seterusnya di mana eksperimen dijalankan. Dan mungkin kita akan jumpa sisa-sisa roti terbang di sana atau kita akan tahu di mana sebenarnya ia berada. Atau mungkin dalam video seterusnya kita akan mainkan kaset ini dan sebenarnya tahu macam mana rupanya di mana ia disimpan. Mungkin ia masih ada di sekitar sini dan kita boleh jumpa van roti terbang yang sebenar. Atau mungkin ada lagi lebih banyak misteri yang berkaitan dengan radiasi dan zon pengecualian ini. Jika anda mahu sambungan, tekan butang suka pada video ini, kita kumpul 10,000 suka dan anda akan terus lihat sambungannya. Nama saya Vyacheslav Ismailov atau Via dan pengembaraan baru sahaja bermula. Mari kita teruskan.